Tila, pergi mana? Tak tahu. Sofia pun tak tahu. Mai pergi mana? Krabi. Sedap, dia ambil satu boleh? Boleh? Jadi nak rasa satu. Panas tu slow. Dia boleh lepas masak kan. Sekarang sudah habis makan. Krun nama kedai dia. Untuk 3 orang makan dalam lebih kurang RM26 Malaysia lah. Kita pergi tempat viral sekejap. Nampak tu? Oh, nampak tu. Ramai kan? Sini yang viral ni, 7E ni. Konon-konon belakang nampak. Nampak tu. 7E paling viral dekat Patalong. Kita sini singgah minum-minum kejap, makan-makan kejap lah. Ambil apa? 1, 2. Wah, tengok geng-geng Malaysia. Rombongan Malaysia sudah sampai. Dia orang kena duduk seberang sana, duduk tengah. Ni kena ambil turn ni rasanya ni. Okay, jom. Okay, Sophia, are you okay? Jadi kita ni karaoke. Kita bawa set karaoke ni kan. Kita nak pergi Lamburi kan. Bawa standby siap-siap. Doa sini keringan now. Sweet Thomas is alive. Okay. Pecah-pecah. Pecah-pecah. Yay, 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 yay. On our way. Big. Oink, 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 oink. Semua sihat-sihat tu. Bye-bye, Big. Wow, duit nampak? I'm yours. Welcome to Krabi. Kita sampai dah Arawan Krabi Beach Resort. Oh my gosh, beautiful. 3 je. Oh tak jauh pun, kat sini je. Dia dah bagi batak. Katil dia tinggi ya. Pergi kat katil. Sini ada infinity pool. Oh. Dia bagi. Okay. Lagi. Dia sedia apa ni? Elephant dia boleh. Dia buat dia buat elephant lah. Where every drop is cherries. Bestnya. Tengok baju siapa yang kotor tu. Tengok baju dia. So hotel dia betul macam dalam iklan lah. Betul. Tak sampai 400 satu malam. Tak jatuh kan? Esok boleh pergi ocean lah. Dah, pergi mana hari ni? Hari ni kita pergi makan. Siapa nak makan apa? Huntrix. Sebabkan kali ni kita datang hujan, kita tak pergi cari laut lah. Bilik ni dia depan swimming pool. Tu bilik kita nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 1. Makan kafe Del India. Search kat TikTok kan, kafe yang halal Del India. Ada kata okey. Yang breakfast saya banana pancake protein. Saya nak try ni Tom Kha Gai coconut tom yang putih. Sampai dah. Teh ais. Bismillah. Nak order pad thai. Pad thai dia. Saya order tom kha. Tom yang dia letak santan kan, tom kha kan. Bismillah. Hatilah, kenyang dah ke? Lepas ni nak pergi mana? Khao Tong Hillview Point, 25 minit dari sini. 180. Voucher. Oh, you can get in there.
In this car? Yeah. Okay. Jom Pia. Tak tahu berapa minit. Jom kita naik dulu. Jumpa kat atas. 5 minutes. 5 minit lah? Oh, 5 minit. Tu kat dalam. Kat luar penuh dah. Kat belakang tu penuh. Tinggi kena pakai tikap ni. Yang ni level 1. Sorry kap. How many person? 3 person. Have down there inside air condition. Okay. You can take a look first. You can order at the table. Yeah. Barbecue, perfect view. By the lake, let's rendezvous. Music up, me and Bawah ada apa? Jom tengok. IS replay on repeat. Hear the waves, perfect breeze. Ni tingkat paling bawah tu. Sini boleh duduk lah. Jom nak balik dah. Ni nak duduk belakang pula. Jom dia tunggu kita. Kita 3 je. Yeay. Next tempat kita pergi Bancang Cafe. Kita tengok gajah, nak tak? Nak. Tengok elephant. Ya, are you okay? Sampai di Bancang. Berapa entrance fee ni? Entrance fee 50 baht. Raccoon. Ada raccoon. Elephant. Nak ambil. Jadi saya nampak. Tu guys. Sofia ada lion lah. Macam tu ke punya elephant? Tu nampak tu lion tu. Wow, nampak tu. Jangan dekat, dia boleh lompat tu. Nampak ke dia? Memang dia jilat. Dia jilat apa tu? Oi. Ya, kafe dia cantik. Nampak. Dia bayar ni bagi makan kan? Gila. Oh, berani ya? Ini ya. Betul. Ambil yang mana awak nak? 100 baht. Ambil. Mana? Dia bagi makan apa ni? Tebu. Jom, kita tengok dekat. Dekat sikit. Dekat sikit. Dekat sikit. Dekat sikit. Bagi pegang. Bagi dekat. Dia punya ni kawan dia satu lagi. Dia nampak mata dia. Dia biasa lah, basic kopi, kek macam tu je lah. Habis dah Dia lah a few animal. Bahaya lah tengok ni. jaring dia tu kan nampak. Safety dia kurang lah. Nampak ni tali putus ni. Tadi Mana budak-budak yang ni. budak kecil kan. Budak kecil lah maksud saya kan. Tengok. Sampai Dia nampak tu, dia tengok tu. Nampak tali putus. Dia tak ikat balik kan. Rosak. Dekat sini bapak dia, Mustafa. Pasang. Apa nama bapak dia? Mustafa. Mustafa. Dah tak ada dah kafe. Nasib baik tak sampai malam kan. Budak ni dia takut sampai malam. Sebab apa? Sebab saya nak mandi swimming pool. Nak depan. Kalau malam saya tak boleh mandi swimming pool. Jom balik hotel. Sini cantik.